Ada bajet RM200, patut beli emas terus ataupun kumpul dulu kemudian baru mulakan simpanan emas yang pertama. Sebagai orang yang duit simpanan selalunya bocor, saya akan buat pilihan yang pertama. Kumpul emas ikut bajet yang saya ada. 200, 100, 300, 400. Saya takkan kumpul duit dulu baru beli emas. Sebab kalau saya tunggu duit tu tak akan pernah ada. Kalau saya dah kumpul 200, 400, 600, 800, saya rasa saya ada banyak duit. Jadi duit tu berisiko untuk bocor. Kalau saya berjaya menabung pula, berisiko harga emas pula dah berbeza. Jadi saya kena terus mengumpul lagi untuk cukupkan bajet beli 1 gram. Jadi saya tak tunggu duit cukup, saya akan beli emas ikut bajet yang saya ada. Saya percaya tak ada orang yang nak rugi dengan simpanan emas, semua orang nak untung. Ramai orang tak nak terima hakikat yang simpanan emas ni perlukan masa untuk kita nikmati keuntungan. Jadi kalau nak simpan emas, kena stick pada target dan buat perkara yang betul dengan sabar. Bagi tuan-puan yang nak improve kewangan dengan simpanan emas, boleh hubungi saya untuk saya guide atau follow saja step yang ada dekat pin video.